Tahun 90-an dulu, troli tu kalau penuh 270, 250. Betul tak harga barang? Lening kalau penuh troli besar tu 800, 900. Betul tak? Bawah-bawah 250 tu. Separuh 400 Lening. Kalau boleh jangan bagi bini kita tolak troli. Kita yang masuk seorang suruh dia tulis. Tulis pun kita edit separuh. Photoshop. Dan dia duduk mana? Dia duduk dalam bonet kereta, tunggu situ. Pasal apa? Kalau kita tak kaya lah, kalau kaya lain. Pasal dia bengkok. Perempuan masuk kedai bukan barang atas ke almari, almari pun dia tengok. Faham lagi? Kalau pergi kedai kain bukan kain nak beli, India dia nak bawa balik. Faham? Tu perempuan. Betul tak? Pasal dia suka membeli. Kenapa dia suka? Kerana bukan dia yang membayar. Siapa bayar? Laki dia bayar. Peduli apa aku? Laki aku bayar. Faham? Dia tak merasa kepenatan mencari wang. Betul tak? Mu bagi dia terus. Dia habis. Tengok. Pap dia masuk tu. Masuk. Semua masuk. Satu kali masuk tu, sekali jantung berhenti. Suami belakang. Sungguh. Dah duit sikit. Kan banyak sekarang. Brim tak ada. Tunggu Bosco lah. Naik balik. Betul tak? Benar tu boleh meninggal suami. Jangan main-main. Betul tak? Jangan main zaman ni. Dia ikat buah. Pasal dia tak ada otak. Dia masuk. Dia ada tong saja. Motherboard tak ada. Faham lagi? Masuk. Abang. Sedap gamuk. Dia tukang isi, aku tukang bayar. Nak? Orang laki-laki bagus. Orang laki-laki dia jenis pakai otak, menjimatkan. Dia masuk, tolak troli, dia tengok satu barang. Ni rare, payah dapat bro. Made in USA, payah dapat. Lama aku cari ni, memang ni ya barang baik. Letak balik. Betul tak? Ada orang laki-laki. Perempuan ubuh. Ingatlah. Kalau penuh nampak menambun lagu tu 900. Ingat. Kalau nampak penuh kita duduk tengok